Selepas daripada definisi, wajiblah kita tahu tentang dalil pensyariatan wakaf daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92. Perkara ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitanirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai yakni hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Maksudnya di sini ialah tidak mencapai kebajikan sebenar kecuali dengan menginfakkan harta yang dicintai. Tafsiran ulama tentang surah Ali Imran ayat 92 ini ialah daripada Al-Badawi, kebajikan sebenar membawa kepada rahmat dan redha Allah. Manakala daripada Al-Khatib Al-Syarbini, contoh Abu Talha radhiyallahu anhu mewakafkan kebun terbaiknya. Manakala daripada dalil As-Sunnah yang disebutkan adalah hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim 1632. Maksudnya, Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Kemudian dia datang menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat berkenaan cara menguruskannya. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah memperolehi harta yang lebih baik daripada ini." Baginda bersabda, "Jika kamu suka, tahanlah tanah itu, yakni wakafkanlah tanah itu, dan kamu sedekahkan manfaatnya." Lalu Umar mengeluarkan sedekah dari hasil tanah itu dengan syarat tanah yang tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba, juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah, serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya. Hadis ini tentang tanah Khaybar diwakafkan, zat harta kekal, manfaat disedekahkan dan tidak boleh jual, diwarisi atau dihibahkan. Daripada Syarah Imam Nawawi menyatakan dalil jelas keharusan dan pensyariatan wakaf. Selain itu, wakaf ialah sedekah jariah yang pahalanya berterusan. Hadis yang terakhir ialah daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim 1631. Maksudnya, apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua-dua orang tuanya. Maksud hadis ini ialah amalan berterusan selepas mati, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Dan ulama menafsirkan sedekah syariah sebagai wakaf. Kesimpulannya, wakaf disyariatkan melalui Al-Quran dan Sunnah, dan ianya merupakan amalan kebajikan berterusan yang sangat digalakkan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan tentang pandangan ulama 4 mazhab tentang kedudukan hukum wakaf tunai. Okey, yang pertama adalah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan wakaf adalah menahan sesuatu harta yang bersifat kekal dan boleh dimanfaatkan. Harta yang diwakafkan hendaklah digunakan untuk tujuan kebajikan sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf benda yang boleh bergerak seperti haiwan ternakan beserta dengan wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah adalah dibenarkan di dalam mazhab Syafi'i, manakala wakaf tunai tidak dibenarkan di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ini berbeza pendapat oleh Ibn Thar yang mengatakan bahawa wakaf tunai ini adalah harus, tetapi ditolak oleh Al-Mawardi dan Ibn Qudamah yang menyatakan bahawa wakaf tunai ini adalah tidak sah kerana ia tidak bersifat kekal. Oleh itu, di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa wakaf tunai ini adalah tidak kekal, adalah tidak sah. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyatakan
wakaf ini adalah penahanan daripada urusan pemilik wakaf dan pemilik manfaat, sedangkan harta tersebut masih kekal menjadi milik pewakaf. Dan lepas tu wakaf ni dia tidak menyebabkan harta yang diwakafkan itu terkeluar daripada pemilikan wakif. Wakaf berlaku apabila wakif memperuntukkan manfaat hartanya untuk digunakan oleh pihak yang berhak menerima wakaf, sama ada dalam bentuk upah, manfaat, hasil ataupun wakaf tunai. Oleh itu, wakaf tunai di dalam mazhab Maliki adalah dibenarkan. Yang ketiga adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan zat harta yang dimiliki dan membenarkan pihak lain untuk ambil manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Wakaf harta tidak menyebabkan hak milik wakaf terhapus kerana ia merupakan satu akad yang tidak mengikat. Dalam mazhab Hanafi juga, ia membenarkan wakaf harta yang bergerak dengan syarat amalan tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Mazhab Hanafi juga melaksanakan istibdal kepada wakaf tunai sekiranya terdapat kebimbangan terhadap ketidakkekalan zat harta wakaf tersebut. Oleh itu, mazhab Hanafi ini dia membenarkan wakaf tunai tetapi melalui kaedah istibdal kepada harta yang tidak bergerak agar manfaatnya dapat dikekalkan. Dan yang terakhir adalah pandangan daripada mazhab Hambali. Mazhab Hambali menyatakan wakaf adalah perbuatan menahan harta asal daripada dipindah milik atau dihapuskan hasil daripada pada harta tersebut disalurkan untuk tujuan kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mazhab Hambali menetapkan bahawa pewakaf tidak dibenarkan mengambil manfaat daripada harta yang diwakafkan kecuali pewakaf telah memberikan syarat tersebut sebelum dia mewakafkan harta tersebut. Okey. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, dia meriwayatkan menyatakan bahawa terdapat seorang ulama dalam mazhab Hambali yang menyatakan bahawa membenarkan wakaf tunai, dan pendapat ini turut disokong oleh Ibnu Qudamah yang menyatakan bahawa wakaf tunai ini adalah dibenarkan di dalam mazhab Hambali. Oleh itu, pendapat ulama tentang wakaf tunai dalam mazhab Hambali adalah dibenarkan daripada sudut hukum syarak. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sedikit perkongsian berkaitan dengan aplikasi wakaf tunai di Malaysia. Banyaklah perubahan ataupun aplikasi yang telah dibuat di Malaysia ini untuk memajukan atau membangunkan ekonomi umat Islam. Jadi aplikasi yang pertama adalah sistem wakaf tunai Malaysia, yang mana di bawah satu Yayasan Wakaf Malaysia bertujuan untuk membangunkan dan memajukan ekonomi umat Islam ataupun mengurus hal-hal wakaf di Malaysia lah. Dan hasil daripada Yayasan Wakaf ni banyak sangat hasil daripada wakaf Yayasan Wakaf Malaysia ni dalam melaksanakan ataupun mengurus kewangan ataupun dana daripada masyarakat untuk dilaksanakan inisiatif membantu mengembangkan ekonomi masyarakat. Antara pelaksanaan yang telah dibuat adalah yang pertama, wakaf tunai khas perkhidmatan air, yang mana bertujuan untuk penyelenggaraan air, iaitu proses ataupun semua proses-proses yang berkaitan dengan pemberian air ataupun paip-paip air yang rosak akan dibantu oleh Yayasan Wakaf ini untuk bantuan penyaluran wakaf air. Yang kedua, wakaf tabung masjid hijau, yang mana sistem kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia ini dengan Kementerian Sumber Asli dan Saliran untuk melaksanakan semua perkara di masjid yang berkaitan dengan sumber hijau. Contoh dia pertukaran lampu LED, pertukaran yang melibatkan proses
menambahbaikkan masjid ke arah yang lebih bersih. Lagi yang dilaksanakan juga oleh Yayasan Wakaf Malaysia adalah sijil tabung pendidikan yang mana dana-dana yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk pendidikan. Contoh dia adalah pembelian peralatan di sekolah, pembelian peralatan untuk belajar dan sebagainya akan digunakan daripada wang wakaf tersebut. Dan terakhir adalah sijil wakaf kesihatan. Satu manfaat juga kepada masyarakat, iaitu mengumpulkan sumber dana tersebut untuk digunakan untuk proses kesihatan, beli perubatan dan sebagainya. Lagi antara sistem yang ada adalah model MyWakaf, yang ini gabungan antara bank-bank di Malaysia yang melaksanakan wakaf bagi pengurusan wakaf. Yang seterusnya MyWakaf PTPTN. PTPTN ni berkaitan dengan pendidikan lah. Kerjasama antara Yayasan Malaysia, Wakaf Malaysia juga dengan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional untuk memberi satu jaminan dan memberi satu kemudahan kepada masyarakat untuk membuat pinjaman kewangan untuk sambung belajar dan sebenarnya menggunakan duit tersebut sebagai satu kemudahan untuk masyarakat belajar. Dan terakhir, Portal Majlis Agama Islam Negeri, juga satu badan yang mengurus kewangan wakaf di Malaysia ni lah. Banyak lagi lah aplikasi di Malaysia. Cuma yang saya terangkan di sini adalah 4 perkara tadi, iaitu sistem wakaf tunai Malaysia yang asasnya. Sebenarnya berkaitan dengan model MyWakaf yang melibatkan bank-bank di Malaysia yang ada wakaf. Sebenarnya MyWakaf PTPTN yang fokus kepada pendidikan, dan Portal MAIN, iaitu Portal Majlis Agama Islam Negeri yang banyak memberi kemudahan berkaitan dengan wakaf dan sebagainya. Jadi itu 4 perkara berkaitan dengan aplikasi wakaf yang ada di Malaysia.